Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membuat kajian kes tentang penggunaan gelaran dalam media massa. Okey, jadi di sini terdapat contoh kelihatan akhbar yang telah kami ambil daripada media massa. Soalan 1, adakah gelaran digunakan dengan betul mengikut konteks dalam kelihatan akhbar tersebut? Jawapannya, ya, kerana gelaran Prof. Doktor digunakan sebelum nama Ismail Omar dan Prof. digunakan sebelum nama Donald Denman. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat kelayakan akademik dan relevan. Gelaran Prof. atau Doktor menunjukkan bahawa individu tersebut adalah seorang profesor dan memiliki PhD. Jika Ismail Omar benar-benar seorang profesor dalam bidang yang berkaitan dengan kajian sosial, tanah atau rancangan bandar, maka penggunaan panggilan Prof itu adalah tepat dan relevan. Yang kedua, penggunaan gelaran yang betul. Gelaran Prof. Doktor digunakan di permulaan artikel ketika memperkenalkan penulis. Ini adalah format yang biasa dan sesuai dalam penulisan akademik atau berita yang memaparkan pandangan pakar. Namun, sekiranya penulis tidak lagi memegang jawatan profesor atau gelaran akademiknya yang tidak sah, penggunaannya boleh dianggap sebagai tidak wajar atau mengelirukan pembaca. Soalan yang kedua, adakah terdapat penggunaan gelaran yang kurang sesuai? Setelah meneliti petikan akhbar tersebut, tiada penggunaan gelaran hormat yang kurang sesuai dalam teks tersebut. Baiklah, seterusnya, gelaran hormat yang digunakan dalam akhbar tersebut adalah Profesor Dr. Ismail Omar. Penggunaan gelaran ini adalah betul dan sesuai kerana ia memberikan penghormatan sewajarnya kepada penulis artikel yang berkelayakan akademik. Yang kedua, Profesor Donald Denman juga digunakan dengan betul, lengkap dengan gelaran akademik Prof yang sesuai. Oleh itu, tiada kesalahan atau penggunaan kurang sesuai bagi gelaran hormat dalam petikan ini. Soalan yang ketiga, bagaimanakah penggunaan gelaran ini memberi kesan kepada kredibiliti berita? Yang pertama, mencegah kesalahan atau kejanggalan. Jika penggunaan gelaran yang salah atau tidak tepat, boleh menyebabkan laporan kelihatan tidak profesional atau terburu-buru. Ini mungkin mengundang kritikan atau keraguan terhadap integriti media tersebut. Yang kedua, mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sumber. Apabila media menggunakan gelaran yang tepat dan sesuai, hal ini dapat menunjukkan bahawa mereka mengambil berat tentang fakta dan maklumat yang diberikan. Hal ini sekaligus memberi petunjuk bahawa sumber yang digunakan adalah sah dan laporan itu boleh dipercayai.